forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Mahfuz dedah kenapa PAS ceraikan bersatu. Sebelum saya baca detail sedikit kat Cosmo. PAS mengumumkan penamatan kerjasama politik dengan Parti Bersatu sekaligus mencetuskan perkembangan baru dalam lanskap politik negara menjelang PRN dan PRU ke-16. Mari kita dengar apa kata Datuk Mahfuz di akhir, nanti kita komen macam biasa. Tapi akhirnya apa jadi? Beberapa bulan menerajui Perikatan Nasional, akhirnya dia yang melafazkan talak kepada Bersatu. Jadi ini bagi saya bahawa satu benda yang sangat memalukanlah. Maknanya waktu hang tak ada kedudukan, hang minta. Bila orang bagi, kamu tak boleh buat. Akhirnya kamu salahkan orang lain. Datuk, kita balik kepada hak kahwin 8 kali ni tu. Daripada 1977 kot. Bermula dengan UMNO, yang akhir sekali hak ni, hak cerai baru ni. Cerai baru ni panas lagi, duduk serumah lagi tu. Jadi mungkin Datuk boleh hurai sikit 8 kali ni. Mungkin ada beberapa penekanan diberi kepada gabungan-gabungan tadi yang mungkin hak kita tersentuh. Barisan Alternatif mungkin, Pakatan Rakyat yang kita tersentuh secara langsung. Mungkin benda-benda yang macam tu beri gambaran pasal apa dia duduk dan pasal apa dia pisah. Datuk? Ya. Pertama bagi saya kita harus melihat bila kita berada dalam keadaan seperti itu, seharusnya sebagai seorang pemimpin politik, dan juga orang kata bahawa kalau politik yang berteraskan pada keagamaan ni, dia juga membawa misi dakwah. Dakwah dan politik tak boleh dipisahkan. Dakwah mesti ada politiknya. Politik nak dakwah itu kena ada politiknya. Nak politik juga harus ada pendekatan dakwah yang hikmah dan sebagainya. Tetapi kita harus bersedia untuk bermuhasabah. Bermuhasabah untuk melihat di manakah kesilapan dan kelemahan kita dalam pendekatan politik dan dakwah sehingga kita menemui kegagalan. Kita menemui kegagalan. 8 kali menikah, 8 kali bercerai ni. Dan ni tak ada muhasabah ni. 8 kali menikah, 8 kali bercerai ni, sepatutnya dia harus melihat bahawa ini kesilapan siapa? Sebagai seorang penama Islam yang membawa misi dakwah ni, dia harus melihat di manakah kelemahan-kelemahan dakwah dia. Di manakah kelemahan-kelemahan misi politik dia. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana misi dakwah dan misi politik yang dibawa oleh Nabi SAW dalam Hijratul Rasul ini, dia berjaya untuk menyatukan puak-puak yang bergaduh, puak-puak yang berbeza, puak-puak yang berbeza, dan juga menyatukan kepelbagaian. Menyatukan kepelbagaian. Maknanya dakwah dan politik ini bukan boleh memaksa untuk orang sama. Kita tak boleh nak paksa untuk orang yang sama. Sebab kalau kita yang dalam satu keluarga apa, kita tak boleh nak paksa anak ini mesti sama dengan anak ini. Kita tak boleh nak paksa. Maknanya sudah tentu bahawa setiap anak itu ada keistimewaan yang tertentu. Dia ada mempunyai kelebihan yang tertentu. Dia ada kekurangan yang tertentu. Kita tak boleh nak memaksa mereka untuk sama dalam perkara-perkara yang diizinkan untuk kita berbeza. Dan itulah dia melahirkan kepelbagaian dalam sebuah keluarga yang akhirnya berjaya untuk membawa kebaikan kepada kehidupan keluarga dan kedua ibu bapa mereka. Jadi ini yang seharusnya dilihat oleh kita semua dalam membawa misi politik dan dakwah ini. Sebab itu kalau kita lihat, bagi saya bukanlah penghukum kepada PAS, tetapi seharusnya PAS menyedari kesilapan-kesilapan ini yang telah merosakkan nama baik Islam. Kegagalan 8 kali menikah, 8 kali bercerai ni adalah gambaran menunjukkan bagaimana kegagalan PAS itu sendiri, kelemahan mereka sendiri. Maknanya dia telah merosakkan nama baik Islam, sehingga akhirnya orang melihat, adakah begini cara Islam?
kamu melabelkan orang. Apabila ada perbezaan, akhirnya kamu tak boleh terima perbezaan. Ada kepelbagaian, kamu tidak boleh terima kepelbagaian. Kamu melabelkan orang yang tidak bersama dengan kamu dengan label-label yang sangat teruk. Label-label maknanya ini rumah hantu, orang UMNO pergi Mekah, balik Mekah kawan dengan syaitan. Ini bagi saya satu kalimah-kalimah yang tidak mencerminkan wajah Islam. Wajah Islam. Wajah Islam yang menepati kepada perjuangan yang sering dilaungkan oleh PAS itu sendiri. Jadi ini yang bagi saya harus dilihat bagaimana kesilapan kelemahan ini. Sebab itu kalau kita lihat dalam siri dakwah Nabi SAW ini, dia bukan mencari musuh. Musuh cari dia satu benda biasa lah. Tetapi dia membawa satu pendekatan. Dia meninggalkan satu pendekatan dakwah yang selalu saya mengambil contoh daripada dulu sampai sekarang ni, ialah bagaimana Nabi mencari musuh untuk dijadikan kawan. Bukan mencari kawan untuk bermusuh. Mencari musuh untuk dijadikan kawan. Kalau dalam satu peristiwa sewaktu Nabi perjalanan berhijrah ini, apabila Nabi berjaya melepasi kepungan di rumah yang digantikan tempat tidur Nabi itu dengan Sayyidina Ali ini, lalu Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar untuk berjalan. Kemudian keluarlah arahan daripada pemuka-pemuka Mekah pada waktu itu, kafir Quraisy ini, siapa yang berjaya menangkap Nabi hidup ataupun mati akan diberikan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Jadi adalah kumpulan-kumpulan samsing pada waktu itu yang menyahut seruan tersebut untuk mencari Nabi Muhammad SAW ini hanya semata-mata kerana idam 100 ekor unta. Lalu akhirnya ada seorang kepala samsing yang cukup hebat lah pada waktu itu. Tak ada kepala samsing yang sehebat seperti dia, iaitu Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Dia menjejaki Nabi. Rupanya sebelum dia menjejaki itu sudah ada orang lain yang menjejaki Nabi, tapi tak jumpa. Lalu mereka balik bertemu dengan Suraqah bin Malik. Mereka mengatakan pada Suraqah bin Malik, kami juga datang mencari Muhammad, tapi kami tak jumpa, tak ada nampak kesan apa, semua hilang begitu saja, jadi kami nak balik lah. Jadi Suraqah ni dia tetap pendengar pendirian dia kata aku akan cari, aku akan jejaki, sebab dia ni memang seorang yang handal. Kepala samsing tadi tu samsing ceroy lalu dia jejaki. Akhirnya dia nampak kelibat-kelibat seperti Nabi SAW. Jadi dia makin dekat dan dia pasti itulah Muhammad. Lalu dia ada pegangan ajaran keagamaan mereka pada waktu itu, mencabut panah daripada belakang anak panah belakang itu untuk melihat orang kata orang. Lalu dia cabut panah tu kata tak orang, hang jangan pi. Hang jangan pi, kalau hang pi pun habis hang. Jadi dia kata takkanlah aku tak boleh bunuh, dah dekat dah. Jadi dia kata, dia bubuh balik, dia pergi lagi dekat lagi. Dia cabut sekali lagi, ada petunjuk ong. Petunjuk itu mengatakan bahawa tak ong sama. Mana tak ong. Jadi akhirnya dia kata, sudahlah, pergilah, pergi jahanam lah dengan kepercayaan ini, sebab dah dekat. Dia pergi dekat, pergi dekat, unta dia terjerulih, jatuh padang pasir, dia pun jatuh. Depan Nabi, depan Nabi. Lalu berlakulah dialog. Dialog. Nabi bertanya, siapa kamu? Dia kata, akulah Suraqah bin Malik. Untuk apa kamu ke sini? Aku mencari kamu ya Muhammad. Aku nak sama ada hidup ataupun mati. Untuk mendapatkan 100 ekor unta. Itu yang dijanjikan oleh pemerintah Mekah pada waktu itu. Jadi akhirnya berlaku dialog. Berlakulah tawar-menawar. Nabi SAW tidak bukan satu tawar-menawar rasuah, tetapi dia memberikan gambaran keyakinan bahawa satu hari nanti Rom dan Parsi itu akan jatuh. Dia kata, maukah kepada
jika aku berikan janji bahawa satu hari nanti aku akan berikan gelang Maharaja Parsi, mahkota Maharaja Parsi kepada kamu. Surakah hampir tidak percaya. Dia kata mana boleh Rom dan Parsi ini akan jatuh. Jadi tetapi akhirnya tercampak kepada dia tu oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu kepercayaan, mungkin Nabi ini seorang yang jujur dan sebagainya. Dia akhirnya bersetuju dengan apa yang ditawarkan oleh Nabi, dan akhirnya dia pun balik. Dia tak jadi untuk nak bunuh Nabi. Tapi ada yang mengatakan dalam perjalanan balik itu dia sudah mula bersyahadah. Tetapi yang paling kuatnya ialah selepas pembukaan Mekah, selepas Saidina Umar memberikan gelang Maharaja Parsi, mahkota Maharaja Parsi itu kepada dia, akhirnya baru dia ada kepercayaan, dia mengucap kalimah syahadah. Jadi saya bukan nak melihat Surakah bin Malik itu, tapi saya nak melihat bagaimana pendekatan Nabi SAW mengajar kita untuk seharian, walaupun di saat musuh nak bunuh aku. Patutnya dia boleh renyak kepala Surakah bin Malik pada waktu itu. Jatuh dah. Tetapi tak, dia menyatakan, dia memberikan tawaran, dia memberikan satu perjanjian, dia memberikan satu keyakinan bahawa satu hari nanti bahawa dunia ini akan dibina atas kemakmuran dan keadilan, menteraskan kepada Islam. Jadi akhirnya ini yang sepatutnya dilihat oleh kita semua, bukannya nak bermusuh, bukan mencari musuh, tetapi mencari musuh untuk dijadikan kawan. Jadi kalau dulu kita bermusuh, kita bermusuh dengan UMNO dan sebagainya, kita mencari UMNO untuk berkawan. Untuk soal UMNO nak bermusuh juga lagi, itu satu yang di luar daripada kawalan kita. Tetapi kita tidak boleh nak menganggap bahawa mereka tidak betul, mereka itu yang harus dilabel dengan berbagai-bagai label. Kita tak boleh. Begitu juga seperti PAS sendiri pernah menolak Tun Mahathir, tapi hari ini Tun Mahathir telah dilantik untuk menjadi penasihat kepada SG4. Jadi ini yang sepatutnya dilihat, bukannya bermusuh sepanjang masa dan akhirnya yang rosak ialah, yang rugi ialah negara dan juga rakyat. Saya kira tu bila dah 8 kali ni, jadi di hujung setiap kali 8 kali hubungan tu, maka pada masa tu bermusuh lah, pasal berpisah. Dan saya nak highlight satu pengalaman kita bersama dalam PAS dulu ni. Apabila kepelbagaian yang ada dalam PAS, perbezaan yang ada dalam PAS, jadi sebelum tu Tok Guni Aziz, Ustaz Fadil, bagaimana pendekatan kedua-dua pemimpin ni adalah untuk profesional dengan ulama ni, contohnya mengulamakan profesional diulamakan. Jadi bagaimana Tok Guru dua-dua ni, Ustaz Fadil dan juga Tok Guru Aziz ni membuat pendekatan untuk memastikan bahawa knowledge yang ada di-share sama-sama. Mereka yang alim akan ada ilmu daripada profesional pula akan ada ilmu daripada ulama. Tetapi kita ambil yang bagaimana penubuhan amanah tu sendiri. Contohnya 2008 adalah bermulanya 2008 ke apa ni, Pakatan Rakyat 2008. Jadi di akhir-akhir tu ada 3 perkara utama yang berbeza PAS ni. Satu, gaduh dengan DAP lah, itu paling awal lah. Lepas tu juga gaduh dengan PKR, bermula dengan isu Kerajaan Negeri Selangor dan seumpamanya. Dah 2 dah bergaduh. Tapi satu lagi sama sendiri ni adalah gaduh dengan satu golongan yang dijebonkan oleh mereka. Masa tu Datuk kena, saya kena. Jadi hak duduk dalam ni, kita nak cerita kalau hak lain tadi kata DAP tu daripada luar masuk dalam, masuk dalam gabungan Pakatan Rakyat. PKR gabung dalam Pakatan Rakyat, tapi hak duduk dalam ni. Apabila berbeza, mereka peluahkan perbezaan tu. Sehingga akhirnya berpecah, sehingga akhirnya decai sekali, maka terbentuklah amanah 2015. Jadi kita nak minta ulasan sikit daripada Datuk sebut tadi bagaimana dengan Surakah bin Malik dengan sebegitu. Nabi dah ada peluang ni, musuh duduk depan, tapi masih lagi berdialog, dan akhirnya Surakah masuk Islam dan akhirnya Islam menang, buka
Rom dan juga itulah hadiah yang akhirnya diberi kepada Surakah. Datuk, PAS ni dia kalau dengan DAP itu bolehlah kata Cina kafir kan. Kalau dengan orang kata PKR tu bolehlah kata pasal masa tu dia mula tak suka Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kan? Tapi dengan kita amanah ni dia lagu mana tu? Ya, bagi saya sama aja. Maknanya mereka tidak boleh menerima perbezaan. Mereka lebih kepada membawa satu pahaman. Satu pemahaman yang dijadikan keputusan, yang tak boleh siapa argue, walaupun kita mempunyai siapa-siapa yang ada mempunyai pandangan yang berbeza, yang lebih bernas daripada itu pun tidak boleh nak diterima. Ini bagi saya satu benda yang sangat malang lah, sangat-sangat malang. Tetapi semua itu ada hikmah, ada hikmah untuk kita dapat membuka mata bagaimana kita harus membina negara kita ini. Kita yang dulu duduk dalam PAS ni, yang juga terpengaruh dengan elemen-elemen keras ni, garis keras ni, supaya akhirnya kita membuka mata kita, ruang pemikiran kita untuk melihat bagaimana negara ini tidak boleh dibina dengan permusuhan dan kebencian. Kalau kita ingin kepada satu kemajuan untuk melonjak jauh ke hadapan, kita tidak boleh kalau kita nak mengharapkan pandangan dan persepsi terhadap Islam itu daripada orang yang bukan Islam itu secara yang lebih baik, kita tidak boleh bermusuh dengan mereka. Kita tidak boleh melabelkan mereka dengan berbagai-bagai label, dan kita tidak boleh hanya meletakkan gambaran seolah-olahnya kita saja yang betul. Kita harus belajar bagaimana Nabi sendiri mempunyai keraian yang sangat hebat dalam meraihkan perbezaan-perbezaan yang seperti disebut oleh Datuk Dr. Ismail tadi. Begitu juga kalau kita lihat, saya lihat bagaimana zaman almarhum Datuk Haji Fazil Muhammad Noor, bagaimana krisis politik yang berlaku pada waktu itu, tahun 1998, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim diambil tindakan, dipecat daripada jawatan UMNO, dipecat daripada Timbalan Perdana Menteri, ditangkap dan sebagainya. Tapi akhirnya PAS di bawah kepimpinan almarhum Datuk Haji Fazil Muhammad Noor itu berjaya memberikan penampilan yang sangat hebat dan diterima oleh lebih daripada 100 parti politik dan NGO. Bernaung di bawah satu badan bertindak yang dinamakan Gerak pada waktu itu. Gerak Keadilan Rakyat Malaysia. Maknanya mereka memberikan kepercayaan. Mereka sendiri tidak nampak siapa yang boleh menerajui kebangkitan rakyat dalam negara kita. Dan ini bagi saya satu penghormatan yang telah pun diberikan oleh masyarakat Malaysia apabila mereka melihat watak-watak seperti mana almarhum Datuk Fazil Muhammad Noor dan juga Tok Guru Ni Aziz. Jadi ini yang seharusnya dilihat oleh kita semua untuk menggerakkan usaha-usaha ke arah membina kepercayaan di kalangan masyarakat yang pelbagai perbezaan dan pelbagai ideologi dan sebagainya, untuk mereka melihat beginilah wajah Islam yang sebenarnya. Jadi bagi saya bahawa apapun untuk saya nak sebutnya ialah kelemahan itu ialah kelemahan kita. Dan PAS telah menampilkan kelemahan yang sangat buruk sehingga akhirnya mereka cuba menyalahkan orang lain daripada bermuhasabah atas diri mereka sendiri, dan mereka lebih menyalahkan orang lain. Contohlah bagi saya isu yang terakhir ini, dulu dalam Perikatan Nasional, Muhyiddin yang menerajui, akhirnya mereka menempelak Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin. Mereka kata berbagai-bagai sehingga bawa usul dalam muktamar untuk mengambil alih kepimpinan. Jadi akhirnya sampailah berlakulah perbezaan perebutan dan sebagainya. Akhirnya
berjaya. Mereka mengambil untuk menerajui kepimpinan di dalam Perikatan Nasional. Sepatutnya mereka seharusnya membawa watak penyatuan dan perpaduan. Sebab mereka selalu bercakap soal penyatuan ummah. Soal-soal penyatuan ummah. Jadi sepatutnya mereka harus menampilkan watak kepimpinan, bagaimana wajah kepimpinan dan pendekatan yang nak dibawa oleh PAS ini dalam nak menyatukan ummah. Tapi akhirnya apa jadi? Baru beberapa bulan menerajui Perikatan Nasional, akhirnya dia yang melafazkan talak kepada bersatu. Jadi ini bagi saya bahawa satu benda yang sangat memalukanlah. Maknanya waktu hang tak ada kedudukan, hang minta. Bila orang bagi, kamu tak boleh buat. Akhirnya kamu salahkan orang lain. Kita saya baca detail lagi. Presiden PAS Tan Sri Abdul Awang berkata keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat khas Jawatankuasa Kerja PAS Pusat hari ini selepas mengambil kira keputusan mesyuarat Majlis Syura Ulama pada 2 Jun lalu berhubung kedudukan kerjasama politik antara kedua-dua parti. Beliau berkata dalam mesyuarat tersebut segala aspek dasar hukum dan maslahah berhubung kerjasama politik PAS berasaskan prinsip penyatuan ummah telah dipertimbangkan. Okey, lantas terus support channel Hang Duk Mana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.